tu you nak buat apa? I nak buat naughty misu bus. Dekat our car? Ha. Serius lah. You boleh imagine tak? Macam you tengok apa tu tak nampak tak? Nampak tak? Kalau dah 3 kali lalu kereta kita, Confirm. dah, nampak tak? Nampak tak? Okay, atas bumbung. Nampak atas bumbung? Nampak. Atas bumbung kita buat ni, kita buat dust. You bayangkan benda ni lah. Macam box kan. Yang atas ni kita dust kan. Atas bumbung kita tu kita dustkan kopi. Serius lah. Ya, Bi. Tak, ni betul-betul you nak buat? Kita buat lah. Nak dekat kereta wrapping? Betul tak? Betul. Kita start dengan kereta kita lah. Takkan kita nak beli kereta baru. You nak beli kereta baru ke you nak buat stiker tu I? Kereta mana satu you nak buat? Takkan nak buka kedai terus. Tu Kereta kan? mana satu? Nak buka kereta lagi buat Kereta mana satu? Honda. Tak nak lah. Kereta bas. Kereta bas, the only kereta bas adalah Alphard je lah. Honda tak best. Kalau you fikir Honda. Bagi I imaginasi. Dengarlah ni, kalau I buat Honda kan, kalau contoh I buat Honda semua kan. Macam mana I nak pergi jalan-jalan macam ni, orang macam tak nampak lah. Nampak berapa kali dah lalu. I kalau nak apa-apa mesti dia lalu 5 kali. Kita tengok lagi 5 minit kita pusing. Betul, lepas tu kan. Lepas tu ni kan kita dustkan koko. Lepas tu kat pintu ni kita buat lah layering tiramisu. Oh, tiramisu berjalan. Tiramisu berjalan lah. Baru orang kenal tiramisu kita. So you nak letak dekat kereta kita tu stiker our kotak. Full